betul lah kan? Satu. Bawa alam. Bukan sebab 3 alam hari ni. Sama dengan aku. Hijau. Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Allahu Akbar. Tengok adik ni tolak ni. Sekejap weh. Penat weh. Nampak tak track dia? Nak mencabar guys. Takut. Bismillah. Boleh. Kita orang dah ketinggian 698 meter. Ya. Tak sampai 1 kilo. Condong weh tengok. Tu. Kita alamak tak nampak yang jalan pondok sarapan. Sekejap lagi kita naik kita makan. Banyak guys. Masih. Oh. Nak siapa bawa? Sarapan lah. Korang okey tak? Kita orang nak pergi sarapan. Saya masih ada tenaga. Kalau tengok puncak. Tu puncak. Kami excited sebenarnya daripada minggu lepas. Saya alhamdulillah masih tidak menyesal. Saya okey tapi saya macam kadang-kadang kenapa lah kat sini. Tapi aku nak. This is my first time in my life. Ayah sakit lah. Kaki. Okey. Stop sekejap. Nanti kami tengok video ni. Ayo pergi cundang. Hai Mira. Hai. Are you okay? Okay. Masih okay. Masih okay. Dah sana. Oh, dah. Yang ni location dekat dah. Dekat ada di situ ada. Tu nampak dia bukit. Ni bukit Semak. Dia panggil bukit pasal apa? KMB punya. Oh. Jawab tu bentuk H. Oh, ya ke? Tapi sana view cantik. Tapi di rumah sarapan di sana lagi cantik. Oh, ya ke? Tapi sana sini pergi sana saja 1.5 km. Dari mana naik dari situ turun. Oh, okey. Kalau turun sana sekali kalau tak larat nak naik kena pakai Grab. Oh, ya ke? Dari sana 3 batu nak main sini balik mungkin 20 km. Oh, wow. Okey. Jauh. Hmm. Banyak orang salah faham. Sini dia boleh pusing balik ni. Oh. Sampai ke yang tadi kita naik cabang kan. Tapi jangan pilih itu ikut arrow lah. Kalau ikut belah kanan nampak besar. Itu Tadi pisang dulu. Adik tu. Kalau pada panggil makcik dah bilang makcik tu. Biasa. Oh, jangan panggil kat makcik. Terima kasih. oh. Dah panggil kok makcik-makcik dah. Nampak muda. Dia dah sadar ambil. Dia orang Kalau kita keluar you dah kerja habis dah. Tu semua murah oh. Tu. Kemai. Oh, ada tu. Dari jauh nampak je. Tapi dari sini tak nampak ke? Bawah kita nampak jawang kan. Dari sana pula Bukit Haji Yusof. Oh. Yang rumah sarapan tu. Banyak bukit kat sini. Banyak, sini banyak. Tapi yang biasa famous sini lah. Tempat yang tak biasa yang mana hotel-hotel pergi. Bukan soal kuat. Dah biasa. Slow sudah lah, santai-santai. Tak larat stop. Betul? Kita ikut pace kita. Ikut pace kita. Alhamdulillah lah kalau kata sejak Abah beli wang kita direct lah. Tak boleh. Suruh dia naik. Tapi first week Messi dah komplain sakit badan. Pakcik dulu bukan nak terus je ni. Kan naik suku balik. Oh, naik sikit-sikit. Take time. Sikit. Orang muda tak apa. Tapi orang kita ni semua nak express. Betul lah. Kalau makan ubat, ini hari makan esok nak lega. Tak boleh lah. Take time ah. Nak takat gambar ni memang aku mati kalau tak ada gambar aku. Wih, cantik. Sini murah lah. Hello. Tadi murah. Ini cost of living murah kan ha? You tak boleh travel daripada you punya ni. Hai. Hai. I know. Hai. Daripada Saya first sampai sini. member juga lah. Hai, tak boleh duduk kat masa buat intern tak boleh duduk dalam kampus.
Student yang buat intern tak boleh lah. Kena you must keluar lah. Melainkan kalau macam dia memang intern dalam UiTM tu baru boleh. Dalam UiTM. Sana murah. Sini SP murah sikit. So kita orang sekarang di kilometer yang ke 1.58. So sekarang pukul 8.38. So berapa minit dari tadi? Lebih kurang sejam lebih. So kalau korang nampak view dia. Tada! Cantik ah. Hai. Kami dah sampai sejam lebih weh. Mungkin. Sebab tadi kita naik dalam 7.20. Sekarang 8 lebih. Dia santai je. Weh, kalau jatuh, ada lagi. Sana cantik. Kau janganlah. Siapa dia? Hati-hati jangan dekat-dekat. Nampak. Kembali lagi. Kembali lagi dengan rancangan What Next 5. Ada semangat ke ni? Finally we are here. Tengok ni, dari sebotol air. Setelah 100 kali Mira kentut. Setelah berapa kali Atika berhak. Setelah berapa kali aku mengaku aku yang berhak. Sini. Buat angin banyak Apa yang dia cakap ni? Kalau view tak ada kat lawa. Nampak cahaya dari sini. Kena ya makcik tu. Tak kena. Ni air Hanis. Tengok sini pakai. Ya, aku pun pandai tengok gambar juga. Nah, pandai nak gambar nah. Saiz besar dia ni. Sini kita nampak gambar. Sakit mata. Nampak. Satu kek kak. Aku kena duduk kat ni ya. Kecilnya. Situ situ. Oh. Naik gunung mak. Bukit je. Kau dulu. Binsi-binsi. Dah lah. Nampak marah-marah. Contoh-contoh berat. Bukan saja berat, tapi sebati dengan Allah. Yes. Ya. Tengoklah tu. Kat sini lah. Okay. Macam tu. Kena ada answer lah. No. Ayo, turun. Boleh Kami? Sakit ni. Dalam biasa pun sakit. Tak training aku tentang ni. Kita akan meneruskan perjuangan. Kita akan meneruskan perjalanan kita untuk turun ke tempat tadi. Sama lah dengan aku pun ni. Yes. Kita orang nak cari minuman manis. Bukan jambu temikai je. Ya, Tak apa tu buah tu. Tak apa. Bukan nak beli temikai je. Oh, nak. Kalau dapat lah. Kasih. Akak punya GoPro. Buat apa? Oh, tak apa dah dek. Jangan buat pasal. Pulang. Selamat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Adik. Dah pagi ni. Ke mana? Dia single. Dia ada apa dah? Sedap ya. Tarik. RM6 pun ya. Narilah sikit. Wah. Ni pun. Saya kaki ya? Kemi dah macam menyesal. Balu. Bye. Cepat. Tak. Astaghfirullahaladzim. After karaoke. Tadi kami tak nyanyi. Bukan saya nyanyi. Yang tadi tu bukan saya pun nyanyi. Bukan saya. Semua roh-roh. Roh-roh yang terperangkap. Tired already ya? Saya introvert. Kalau aku masuk ni, mancap kat dalam Velocity dia lah. Tak jadi gitar. Tukar apa? Akademi Velocity. Tak tahu beza mana hak yang umur berapa. Aku Kemi. Dia kata tu. Aku Kemi. Apalah. Aku rasa diam pula kat kamera. Oh, kenapa? Tengok masuk rumah. Bye Haji. Balik-balik. Sengih-sengih yang tu pun. Aku flash ke?